So guys, ini satu gaming konsol retro. Ini G5 Gamebox dan ini harganya kita dalam RM20 saja. So untuk version ni saya ambil yang ada extra one gamepad. So boleh main 2 orang lah. Ini dia punya main game konsol dia. So screen dia ni kecil je ni. So dia punya button dia tak apa nak tactile. Okay, lembut. Right, belakang sini ada built-in battery. Ini macam battery phone Nokia ni. So ini rechargeable. So ini dia punya kabel. So dia charge menggunakan micro USB lah. Dan kalau korang nak cucuk ke TV, ada. Ini dia punya AV kabel yang korang boleh cucuk terus ke TV lah. Dan ini ada punya controller additional. So nak main 2 orang, cucuk ke dia punya port USB, micro USB. So dekat dia punya konsol ni, kat atas sini ada dia punya power button, ada micro USB port untuk charge ataupun nak cucuk controller. Ada 3.5, ini yang cucuk ke ni lah TV. Volume controller dekat bahagian sini, speaker dia kat bahagian sini lah. Kita on, ada bateri tak? Oh ada! On the dot! Macam dia speed up dia punya sound dia. So guys, itu dia G5 Gamebox dengan harga dalam RM20 saja. Salah nak bagi anak-anak main. So kalau berkenan boleh dapatkan sekarang.